Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang saya kasihi, Puan Flaria binti Gambi, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan e-portfolio yang saya lakukan di dalam subjek BMMB 3203, iaitu Analisis Morfologi Bahasa Melayu. Baiklah, orang tua-tua dulu pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hifzan bin Fahmi Faizal, berangka giliran 2025-0124 40013 dari kelas BM1. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita pergi kepada agenda utama kita, iaitu pembentangan tentang analisis morfologi bahasa Melayu. Jadi kita pergi kepada pengenalan, iaitu pengenalan tentang morfologi. Morfologi ialah bidang dalam linguistik yang mengkaji struktur, bentuk dan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Melayu, pembentukan kata berlaku melalui beberapa proses seperti pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, peminjaman bahasa asing dan pengakroniman. Pembentukan kata baharu pula berlaku dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi, media sosial dan globalisasi. Fenomena ini menyebabkan banyak perkataan baharu muncul dalam komunikasi seharian masyarakat. Analisis tentang morfologi ini penting kerana ia dapat membantu memahami cara pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Yang kedua, ia membolehkan penutur menggunakan kata dengan tepat mengikut peraturan bahasa. Yang ketiga, ia juga dapat membantu mengenal pasti kesalahan bahasa yang berlaku dalam media sosial dan media masa pada masa ini. Yang keempat, memelihara keindahan dan ketepatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Yang kelima, ini juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa yang betul. Jadi oleh itu, pemahaman terhadap morfologi sangat penting bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan sistematik. Baiklah, kita pergi kepada isi kandungan saya yang kedua, iaitu pembentukan perkataan baharu. Baik, pembentukan kata baharu ini merujuk kepada proses menghasilkan perkataan baharu dalam sesuatu bahasa bagi memenuhi keperluan komunikasi semasa. Dalam bahasa Melayu, kata baharu ini biasanya terbentuk apabila muncul konsep, teknologi atau perkara baharu dalam kehidupan masyarakat. Oleh itu, bahasa perlu berkembang dengan mencipta atau menerima perkataan baharu supaya dapat menggambarkan idea dan makna tersebut dengan tepat. Jadi secara ringkasnya, sebenarnya perkataan baharu ini muncul sebab ada beberapa perkara yang perlu kita tukar istilahnya dalam bahasa Melayu supaya ia boleh disesuaikan dalam bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Jadi selepas ini saya akan bagi contoh-contoh perkataan baharu yang sering digunakan. Baiklah, perkataan pertama ialah swafoto. Kita biasa dengar swafoto ini. Swafoto ini bermaksud gambar yang diambil sendiri menggunakan telefon pintar. Contohnya sebegini. Ambil gambar sendiri. Proses pembentukan pengimbuhan dan terjemahan ini ialah konsepnya berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu self tambah foto jadi selfie di dalam bahasa Inggeris. Tetapi kita ingin memodernkan perkataan tersebut dan masukkan perkataan tersebut dalam bahasa Melayu, dan ini terjadilah perkataan swafoto, iaitu berlakunya struktur morfologi, iaitu swa. Swa itu bermaksud sendiri. Kita tengok tadi daripada maksud dia ialah gambar yang diambil sendiri menggunakan telefon pintar, dan foto bermaksud gambar. Jadi bila kita gabungkan perkataan itu, ia menjadi swafoto. Contoh ayat untuk perkataan swafoto ini ialah, saya mengambil swafoto bersama teman wanita saya. Begitu. Konteks penggunaan perkataan ini ialah di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kedua, kita pergi kepada perkataan viral. Kita biasa tengok viral ataupun tular, senang cerita, maklumat atau video yang tersebar dengan cepat di internet. Peminjaman konsep daripada bahasa Inggeris viral yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Contoh ayat, video kucing itu menjadi tular atau viral di media sosial. Konteks penggunaan perkataan ini juga ialah di media sosial ataupun berita. Sebab kita tahu pada masa kini berita juga menggunakan perkataan-perkataan baharu yang dipinjamkan daripada bahasa Inggeris dan sekarang ini menjadi bahasa Melayu.
Ketiga, perkataan yang saya akan kenalkan kepada anda semua ialah prabayar. Prabayar ini bermaksud bayaran yang dibuat sebelum menggunakan sesuatu perkhidmatan. Proses pembentukan perkataan ini ialah daripada pengimbuhan awalan, iaitu pra. Pra itu bermaksud sebelum. Bayar itu bermaksud membuat bayaran. Jadi gabungan dua perkataan ini, iaitu pra dan bayar, akan menjadi prabayar. Contoh yang saya boleh berikan menggunakan perkataan prabayar ini ialah saya menggunakan pelan internet prabayar. Begitu. Konteks yang boleh digunakan perkataan prabayar ini ialah dalam konteks telekomunikasi dan teknologi. Seterusnya, dui bahasa, iaitu dui bahasa ini bermaksud menggunakan dua bahasa. Proses pembentukan perkataan ini ialah dalam pengimbuhan awalan, iaitu dui. Dui itu bermaksud dua. Bahasa itu bermaksud bahasa apa yang kita tuturkan contohnya. Jadi dui campur bahasa menjadilah dui bahasa. Contoh yang saya boleh berikan menggunakan perkataan dui bahasa ini ialah buku itu diterbitkan dalam bentuk dui bahasa. Jadi kita tahu dui bahasa inilah dua bahasa. Jadi ia menggabungkan, mungkin penggabungan antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di dalam satu buku. Jadi dui bahasa, iaitu dua bahasa digunakan dalam satu buku, begitu. Yang terakhir untuk pembentukan perkataan baru ini ialah netizen. Mungkin kita sudah terbiasa mendengar perkataan netizen, tetapi mungkin ada yang tidak tahu apakah maksud perkataan netizen ini. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan apakah maksud perkataan netizen ini. Perkataan netizen ini bermaksud pengguna internet yang aktif memberi komen atau pendapat. Selalunya mereka akan memberi pendapat di ruangan komen, di media sosial dan sebagainya. Proses pembentukan perkataan netizen ini ialah berdasarkan peminjaman bahasa Inggeris, iaitu perkataan internet, perkataan citizen. Dan hasil gabungan kedua perkataan bahasa Inggeris ini jadilah perkataan netizen yang sekarang ini digunakan dalam bahasa Melayu. Contoh yang saya boleh berikan ialah ramai netizen memberi reaksi terhadap isu yang sedang tular tersebut. Begitu. Baiklah, selesai sudah penerangan saya tentang pembentukan kata baru. Seterusnya, kita pergi kepada kesalahan kata dari sudut morfologi. Baiklah, kesalahan kata dari sudut morfologi ini merujuk kepada kesilapan yang berlaku dalam pembentukan atau penggunaan kata berdasarkan sistem tata bahasa Melayu. Morfologi ialah bidang dalam ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk serta proses pembentukan kata seperti penggunaan imbuhan, pengadaan dan pemajmukan. Oleh itu, kesalahan morfologi berlaku apabila sesuatu perkataan dibina atau digunakan tidak mengikut peraturan pembentukan kata yang betul. Jadi selepas ini kita akan lihat apakah kesalahan kata yang sering digunakan, kesalahan kata yang sering disalahgunakan oleh anak-anak muda kita, ataupun apabila kita buat ayat, mungkin kita tak tahu adakah istilah penggunaan perkataan tersebut betul atau tidak. Yang pertama, merbahaya. Sebenarnya merbahaya ini ialah kesalahan dalam bahasa. Yang sepatutnya kita gunakan ialah berbahaya. Jenis kesalahannya yang terdapat dalam perkataan berbahaya ini ialah kesalahan dalam imbuhan awalan itu sendiri. Kerana awalan digunakan untuk membentuk kata kerja. Jadi ayat yang saya boleh berikan menggunakan perkataan yang betul itu, iaitu berbahaya, ialah tempat itu sangat berbahaya. Kerana tempat itu sering terjadinya kemalangan. Itu perkataan yang pertama. Kedua, dilarang. Dilarang itu sepatutnya kita rapatkan, bukan jarak. Yang salah itu ialah satu perkataan, larang satu perkataan, itu salah. Yang betulnya ialah dilarang satu perkataan. Jenis kesalahannya ialah kesalahan penggunaan imbuhan awalan di. Jika di ialah imbuhan pasif, ia perlu ditulis rapat dengan kata kerja. Contoh yang saya boleh berikan ialah pengunjung dilarang merokok. Yang ketiga, kedua ini sebenarnya salah jika kita menjarakkan kedua perkataan ini, kerana yang betulnya ialah kedua, iaitu rapat. Jenis kesalahan dalam perkataan ini ialah kesalahan kata bilangan berimbuhan. Awalan ke dengan kata bilangan perlu ditulis rapat. Jadi kita tengok tadi, kesalahannya ialah ke satu perkataan, dua satu perkataan. Dan istilah ini sebenarnya salah
sepatutnya kita gunakan ialah kedua, iaitu merapatkan kedua-dua perkataan ini tersebut. Contoh ayat yang saya boleh berikan ialah dia mendapat tempat kedua dalam pertandingan apresiasi lagu rakyat. Itu ayat yang saya boleh berikan, contoh ayat menggunakan perkataan kedua. Seterusnya ialah ubah suai. Ubah suai yang salah ialah ubah suai yang dirapatkan. Sebenarnya penggunaan perkataan yang betul sebenarnya ialah ubah suai, perkataan jarak. Kerana sepatutnya ubah suai ini bukanlah kata majmuk dan bukanlah kata majmuk mantap yang boleh dirapatkan. Kata majmuk yang ubah suai ini perlu ditulis terpisah. Contoh ayat yang saya boleh berikan menggunakan perkataan ubah suai ini ialah motor itu telah diubah suai. Itu kita dapat lihat dalam contoh ayat ni pun kita jarakkan perkataan ubah dan suai. Seterusnya paling terbaik. Sebenarnya perkataan paling terbaik ini ialah salah sebenarnya, kerana terdapat kesalahan darjah penghabisan, penggandaan mana. Sepatutnya kita kena menggunakan perkataan yang betul ialah terbaik. Terbaik itu saja sudah menerangkan murid itu terbaik. Tidak perlu meletakkan paling untuk memberitahu yang murid ini sangat-sangat terbaik. Tidak perlu. Terbaik itu sudah melambangkan murid itu terbaik. Tidak boleh menggunakan paling dan secara serentak sebenarnya. Contoh ayat, ini adalah murid paling baik atau ini adalah murid terbaik. Itu adalah contoh ayat yang betul. Baiklah, selesai sudah untuk kesalahan kata dari segi morfologi seperti tadi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penilaian dan cadangan penambahbaikan. Penilaian yang saya dapat lakukan ialah berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dilihat bahawa penggunaan bahasa dalam media sosial sering mengalami kesalahan morfologi akibat yang pertama, kurangnya kesedaran terhadap peraturan bahasa. Kedua, pengaruh bahasa asing. Ketiga, penggunaan bahasa secara tidak formal dalam komunikasi digital. Ini adalah analisis yang saya lakukan. Saya sering melihat anak-anak muda pada masa kini sering menggunakan bahasa asing, campuran bahasa yang sebenarnya salah dalam sisi bahasa Melayu kita, tapi mereka sudah terbiasa di dalam media sosial sehingga kan terbawa-bawa di dalam kertas peperiksaan. Jadi perkara ini sangat membimbangkan sebenarnya, kerana ini dapat menggoyahkan bahasa kebangsaan kita. Jadi sebenarnya kita perlu mendidik dengan lebih lagi tentang cara penggunaan bahasa Melayu yang betul dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan bahasa yang tidak formal dalam peperiksaan. Contohnya menggunakan bahasa lain, bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi perkara ini sangat membimbangkan. Jadi perkara ini perlu ditambah baik, iaitu dengan cara meningkatkan pendidikan bahasa Melayu di sekolah dan institusi pendidikan, menggalakkan penggunaan bahasa yang betul dalam media massa dan media sosial. Yang ketiga, menyediakan panduan bahasa oleh pihak berautoriti seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang keempat, menggunakan teknologi seperti kamus digital untuk menyimak penggunaan kata yang betul. Empat langkah-langkah ini sebenarnya dapat membantu memartabatkan bahasa Melayu dalam komunikasi harian kita. Ini kerana setiap penambahbaikan yang saya senaraikan ini mempunyai kelebihannya tersendiri, iaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan bahasa Melayu di sekolah. Jadi mungkin guru-guru perlu menambah baik cara mengajar ataupun meningkatkan lagi masa untuk pengajaran bahasa Melayu ini, supaya murid-murid di sekolah tidak lupa bahawa bahasa ibunda mereka ialah bahasa Melayu. Dan kedua, menggalakkan penggunaan bahasa yang betul dalam media massa dan media sosial. Jadi ini perlu dititik beratkan, kerana pada masa kini kita tahu anak-anak muda masa kini suka bermain media sosial seperti TikTok, Instagram, tapi penggunaan bahasa mereka di dalam apa yang mereka siarkan, apa yang mereka komen di ruangan komen, selalunya tidak menggunakan bahasa yang betul. Jadi pihak-pihak tertentu perlu menggalakkan penggunaan bahasa yang betul dalam media massa dan media sosial. Ketiga, menyediakan panduan bahasa oleh pihak berautoriti seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ini ialah sangat terkenal dalam bahasa Melayu, dan sebenarnya ada sudah panduan bahasa yang dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi kita sendiri yang perlu cari portal-portal rasmi
yang dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi seperti kamus digital untuk menyemak penggunaan kata yang betul. Boleh juga semak di dalam aplikasi Google, Dewan Bahasa dan Pustaka, kamus dan sebagainya. Baiklah, rumusan yang boleh saya lakukan dalam pembentangan saya pada hari ini ialah morfologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memahami struktur dan pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Melalui analisis morfologi, kita dapat mengenal pasti proses pembentukan perkataan baharu serta kesalahan kata yang sering berlaku dalam penggunaan bahasa. Penguasaan morfologi membolehkan penutur menggunakan bahasa Melayu dengan lebih tepat, sistematik dan berkesan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul agar bahasa ini terus berkembang dan kekal relevan dalam era digital. Jadi akhir kata daripada saya, bahasa jiwa bangsa. Jadi kita mestilah memartabatkan bahasa Melayu kita, kerana tanpa bahasa Melayu, siapalah Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.